18 tahun gap antara 28 weeks later dan 28 years later. Aku masih sekolah tau, time 28 weeks later keluar. Sekarang dah kerja office dah pun, dah kahwin dah pun. Nasib baik sequel The Bone Temple ni, jarak masa dia 7 bulan je kena tunggu. Tapi dengan masa yang pendek ni, is it any good? Bagi akulah, sequel sesebuah filem tu tak patut kena tunggu lebih dari 2 tahun. Ideally setahun je. Aku suka Demon Slayer, tapi kena tunggu 4 tahun untuk just tamatkan di Infinity Castle arc. The Batman, 5 tahun baru keluar sequel. Nombor 3 tu entah keluar ke tak. Memang beranak cucu lah aku sebelum aku tengok filem Justice League dekat panggung wayang. Kau bayangkan, aku dengan jambang A. Samad Saidnya tengah buat review filem. Hai semua, selamat kembali ke... The Bone Temple adalah sambungan terus dari ending 28 years later, di mana Spike diselamatkan oleh satu geng bernama The Jimmies. Diorang pakai wig sama, diorang pakai tracksuit yang sama, cuma colour je berbeza. Immediately bila filem ni start, kau nampak perubahan sinematografi dia sebab DOP dan director filem ni berbeza dari filem yang sebelum ni. Dia lagi polished dan cinematic. Sedangkan di filem sebelum ni, it's more rough, more gritty, more experimental. Which I liked. Terus terang, aku lagi prefer the looks and the edits of the previous film berbandingan filem ni. Tapi aku tahu, banyak audience tak suka. Diorang rasa macam sangat low res, sangat macam kamera yang low quality, edit yang sangat jarring dengan shooting guna iPhone like why? So untuk golongan tu, you going to like the look of this sequel. Walaupun aku sebut filem Bone Temple ni sebagai satu sequel, it's kind of more of a spin-off. Sebab filem ni tak fokus sangat dekat Spike, watak utama filem sebelum ni. Dia mostly follow dua watak. Dr. Kelson yang dilakonkan oleh Ralph Fiennes dan watak Jimmy yang dilakonkan oleh Jack O'Connor. Tapi tak salah juga nak panggil filem ni sequel sebab dia kembangkan the lore of the franchise dan is an important setup untuk filem seterusnya. Maybe... Okay, fine. It's a sequel. Untuk majoriti filem ni, storyline dua watak ni kan, tak bertembung pun, tak berkait pun. Satu storyline lebih pasal the good in us. Lagi satu storyline ni is pasal the evil in us. Dua storyline dengan dua tema yang sangat berbeza and both are equally interesting. The execution and writing is so good, ekspresi muka kau akan berubah mengikut storyline dia. Gang Jimmies ni, dia punyalah gila, punyalah kejam, psikopas habis. Ada satu scene ni yang melibatkan satu keluarga ni yang kena colek dan didera by the Jimmies. It's so gory. Aku tak sangka lepas LPF weh. Memang kejam lah. But film ni juga dive into Jimmy punya psyche. Dan kaitkan psyche dia dengan apa yang berlaku dekat dia di filem sebelum ni. Yang dekat church dengan bapak dia tu. It's Chekhov's gun done right. Cuma ada satu watak dalam storyline The Jimmies ni yang underdeveloped. Mungkin akan kembali dalam filem ketiga, who knows. Tapi for now, ending dan intro watak ni sangat hanging, sangat tak satisfying. Ralph Fiennes sebagai Dr. Kelson is the heart of the film. Dia non-stop cuba communicate dengan zombie alpha, Samson, untuk belajar cara untuk sembuhkan penyakit rage virus ni. And he did learn something. Something significant yang ubah pemahaman kita atau watak-watak filem ni pasal penyakit ni forever. Dan the best thing is, on paper, watak ni should not work. Okay, cuba kau dengar. Doktor yang kerap bagi dadah dekat zombie dan time zombie tu tengah high, dia sembang dengan zombie tu. Dia ajar zombie tu menari. Macam filem Disney dah. On paper, it's nonsense. It's so silly. Tapi Ralph Fiennes made it work. Sweet tau persahabatan diorang ni. Sampai kan aku pun teringin nak ada kawan yang zombie. Sebab at least zombie tak ngumpat pasal kau. Zombie tak tikam belakang kau. Bila akhirnya dua storyline ni bertemu, filem ni set up a third act yang sangat gempak. Ingat poster filem ni yang Dr. Kelson posing macam pesakit kanser yang baru bangun tidur tu? That scene is glorious. Nak sembang pasal zombies dalam filem ni tak senang sebab diorang tak penting. Kalau korang rasa 28 years later tak cukup zombie, sini lagi lah.
But it's fine. Semua watak manusia dalam dua storyline ni is so interesting. Aku hanya perasan kekurangan zombie dalam filem ni selepas filem ni habis. Oh, by the way, look forward ke ending filem ni. No spoilers. Tapi time diorang main soundtrack 28 Days Later, meremang weh. Berapa lama lah aku kena tunggu untuk filem ketiga. I need it! Kalau kau tak pernah tengok satu pun filem dari series 28 Days, Weeks, Years Later ni, kau masih boleh enjoy The Bone Temple. In fact, untuk newcomers, aku highly recommend korang tengok The Bone Temple dulu sebelum tengok 28 Years Later yang tahun lepas tu. That one is a bit more heavy and artsy. This is the perfect entry to the franchise. So, rating aku untuk The Bone Temple adalah A. Apa korang tunggu lagi? Pergi tengok sekarang!